quarters yang telah mula kosong pada tahun 2005 ya, pada tahun 2005. Okey, sekarang ni saya berada di bahagian pintu hadapan. So kita akan masuk ke dalam rumah ni dan kita akan rasakan apakah rasanya, apakah suasananya sekiranya kita berada di dalam satu kawasan yang sememangnya dah abandoned setelah sekian lama, agak sudah mencecah 21 tahun kosong bangunan ini. Kakak, thank you. Dia kata macam 999 pula. Mungkin yang pertama kali join live saya tu, dia mungkin pertama kali mendengar suara suara demak tiris. Mungkin saya ni lain sikit lah, lain daripada explore rakan-rakan explore yang lain. Mungkin cara penyampaian saya agak berbeza sebenarnya. Okey, so selepas ini, selepas saya masuk ke dalam bangunan ini, pada kebiasaannya saya kurang membaca komen. So tim moderator saya akan membantu untuk menjawab apa-apa persoalan yang mereka boleh bantu untuk jawab. Okey, saya mungkin kurang fokus pada komen sebab saya lebih fokus pada menghayati suasana. Tim akak tak jawab pun. Ada je dan dia jawab. Zam tanya apa tu? Tapi jangan tanya benda yang bukan-bukan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Thank you Black Ant. Yat Kaila, thank you. Mak dah pernah explore ke belum dekat sini? Ya, dah pernah. Okey. Salah satu daripada rumah di sini, bismillahirrahmanirrahim. So kita langkahkan kaki masuk ke dalam rumah ini. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. So bahagian bumbung atap semuanya sudah mula mereput. Fida, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Fida kembali. Saya kini kembali insya-Allah. So ini adalah di bahagian depan, iaitu di bahagian ruang tamu. Ini adalah bahagian di ruang tamu dan depan saya ini adalah tangga untuk naik ke tingkat atas. So di depan saya ni adalah bahagian dapur ataupun bahagian kitchen yang telah mula bersemak. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Waalaikumsalam Fiza, thank you. So ini adalah suasananya. Beginilah suasana. Bismillah, bismillah. Okey, ini adalah bahagian dapur yang sudah dipenuhi dengan semak ya. Kawasan ini sebenarnya di dalam rumah ya, di dalam rumah ni. Tetapi telah dipenuhi dengan semak-semak samun. Bismillah. Ini adalah bahagian dapur. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala pokok pisang pun dah tumbuh dekat sini. You all dekat belakang tu. Ramai-ramai. Pegang macam kereta api. Bismillah. Okey, ini bawah tangga.
Okay, ini bahagian dapur. So kita bergerak. Itu adalah pangkin ataupun kitchen cabinet. Nampak tak kitchen cabinet tu dah berakar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kosong. Kosong ya. Bangunan ni dah kosong. Kira dah hampir 21 tahun. Bismillah. Okay. Kalau saya berdiri dekat sini, sekarang ni saya berada di salah satu bilik kita tadi. Tu bahagian dapur. Betul lag? Dah start lag semula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dekat sini okey? Dah ada yang memerhati ke? Ataupun dah ada yang memerhati di situ? Sekarang dah okey? Oh. Cik T. Dah okey? Okey, siapa yang masih lag tu, cuba you all keluar dan masuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita naik ke tingkat atas. Dah okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So kita akan naik ke tingkat atas. Okey, ada 2 tingkat. Sebenarnya dia taklah besar sangat. Maklum Lolita. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita tinggalkan ruangan bawah. Dua tingkat quarters ni. Ernie, thank you so much. Terima kasih Ernie, terima kasih berkongsikan rezeki dan semua sesiapa pun yang berkongsikan rezeki dengan saya tu, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sharifah, thank you. Okay, ni. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum. Ada sesiapakah di tingkat atas ini? Assalamualaikum. Sekiranya ada sesiapa di tingkat atas ni. Bismillah. Dekat tingkat bawah tu tadi kita tengok ada satu bilik, dan di tingkat atas ni ada 1, 2 bilik dan 1 toilet. Didi Rizam, thank you.
Okey, jom jalan. Tiba-tiba ada tu. Tiba-tiba ada cermin pula kat depan tu. Okay. Sekarang ni saya masih berada di tingkat sini, tingkat atas ni. So rumah ni dia 2 tingkat. So nampak tak dekat atas tu dah. Ush, anak-anak. Raja anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Safirah, thank you. Terima kasih kerana saya setelah sekian lama sebenarnya, saya dah lama sebenarnya tidak mengeksplorasi. So ini adalah malam yang pertama setelah sekian lama saya tidak ada di bumi. Tidak ada di bumi ya. Tidak aktif di dalam TT ini, dan saya telah lama tidak mengeksplorasi. So malam ni adalah malam yang pertama. So kira ini adalah malam latihan untuk saya untuk meneutralkan diri saya di dalam kawasan-kawasan yang abandoned ni. Sebenarnya ada satu kisah penceritaan di kawasan ini, okey, tapi salah satu daripada quarters di sini yang mana pernah dijumpai kisah seorang mayat wanita. Okey, kita tengok newspaper tu. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Ada siapa yang mengetuk dekat sini? Thank you, Pak I, berkongsikan treasure box. Terima kasih. Hello. Hello. Macam ada bunyi-bunyi halus. Titi Darlin. Titi Darlin. Hi Darlin. Hello. Oi. Seperti ada satu ketukan halus. InsyaAllah. Thank you Darlin. Datang juga Darlin malam ni. Okay, so ni adalah daripada view daripada bilik tingkat atas. So kita tengok dekat depan saya tu adalah view kitchen. View bahagian dapur yang telah bersemak dan samun. Waalaikumsalam. Cikgu, pen merah menyala. Okey, so alhamdulillah rasanya okey saja. Okey saja. Okey sahaja di sini. Kita apa? Suara kak macam DJ. Ingatkan tadi nak tujukan lagu. Okey. So, kita tinggalkan bilik satu tu. So, kita masuk bilik yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang putih dekat luar tadi? Baju saya. Yang putih dekat luar, daun pisang. Daun pisang. Dah lama ke start mak? Taklah lama sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Okay, so ini adalah kabinet lama. So ini adalah tingkat. Rumah ni dah memang totally abandoned dan kosong. Okay, dah kalau kita kira, banyak sama mana. Dah 21 tahun. Rumah ini kosong. So, pada malam hari ini adalah malam pertama setelah sekian lama saya mendiamkan diri. Mendiamkan diri. Saya tak aktif. Dan hari ini dan pada malam hari ini saya kembali untuk memulakan journey eksplorasi yang pertama. So malam ni basically memang saya santai-santai sahaja. Kita buat yang ringan-ringan je. So kita tidak akan duduk terlalu lama. Kita tidak akan menghayati dengan terlalu lama. Sebab saya baru je buat comeback. Gitu buat comeback. Yalah, saya baru saja kembali untuk malam yang pertama ni. So kita akan lebih santai-santai sahaja. Kita akan lebih pada meninjau-ninjau sahaja. Sekadar membawa untuk merasakan satu journey pengalaman suasana yang agak berbeza. Okey, so sekarang ni saya dah berada di bahagian luar rumah. So kita jalan ke bahagian belakang rumah ni. Banyak terdapat busuk-busuk dekat belakang ni. So saya tak melangkahlah ke sana. Sebabnya kita risaukan kan tiba-tiba terganggu pula. Terganggu pada sesuatu yang tidak diingini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Wow. Dia ada vibes sebenarnya. Okay. Sebenarnya dia ada satu vibes kat sini. Ada satu vibes yang memang agak boleh kita rasakan satu vibe yang agak seram juga. Ditambah lagi dengan di kawasan belakang ni dikelilingi oleh pohon-pohon yang memang sudah menua di sini. Dah menua ya. Antara adalah pohon ara juga dekat belakang ni, yang mana kita semua sedia maklum. Kalau pokok-pokok ara tu adalah kawasan ataupun habitat ataupun tempat kegemaran pada makhluk-makhluk yang tersebut. Okey. Minta maaf Big Brothers, saya ke sini bukannya untuk membuat renovasi. Okey, darling, thank you. Dekat tingkap tu apa bendanya tu? Dekat tingkap apa benda? Di mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun fil alamin. Kang kata atau guna dia tidak boleh bergerak ke hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Sekarang ni lag lagi tak? Sekarang lag lagi ke? Lag lagi ke ataupun dah okey? Sebab saya nak meneruskan perjalanan ni. Mak keluar dulu. Yes. Dekat luar ni memang sebenarnya sangat kuat. Okey. So, untuk pengetahuan you, okey, kita tekan pun. Dah okey ataupun still? Dah okey. Okey. Okey, so saya bawa mesin ni. Tapi ialah almaklumlah mesin ni dah lama tak bekerja. So tekan dia tertekan lah dia punya ni dah. Dia punya reading ni dah dalam ni Nak kena convert balik sebab ni in Chinese. Okey, sudah. Nampak tak dia punya frekuensi dekat sini? Over the limit. Okey, terlalu tinggi. Okey, you all dah tengok kan? Okey, saya off sebab bunyi ni agak mengganggu. Okey, so dekat belakang ni memang ada pokok ara. So saya akan berjalan. Kita akan berjalan dekat belakang ni. Ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tak boleh nyatakan di sini, tetapi anda tolong ingatkan saya sebentar saja lagi selepas saya keluar daripada kawasan ini, ada satu energi yang lain sebenarnya dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya tak boleh mention, tetapi sangat kuat. Saya pun lebih kurang macam tak tahan sebenarnya. Kenapa saya punya gimbal ni sengit? Saya gerak jauh sikit sebab apa, dekat depan tu dia punya suasana tu sangat-sangat saya tak tahan. Tersangat sebenarnya. Tersangat tak tahan. Kejap, okey. Saya nak betulkan balik sekejap. Saya punya gimbal ni sebenarnya. Sekejap, saya kena... Sekejap ya, sebentar. Saya nak repositionkan sekejap. Saya punya gimbal ni sebenarnya dia agak sengit. Mana nak letak benda Allah ni? Kan gelap-gelap sangat tak boleh. Okey, sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alright, okay. Okey, sudah okey. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya nak lalu di sebelah belakang tu, tetapi agak tidak, suasananya seperti tidak mengizinkan. Bila lagi? Safira, thank you. Terima kasih berkongsikan live saya. Terima kasih. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Apakah itu?
Okay, so ini adalah rumah yang kedua. Rumah ni dah agak memang dipegang oleh Allah. Sebenarnya bila kita berada dalam satu kawasan yang sedemikian, bila kita ni menahan, sebenarnya kita menahan satu rasa yang berbeza. So sebenarnya kalau diikutkan, dia penat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka. Lag ke? Lag betul ke? Lag. Sekarang ni lag. Selamat, baru masuk Syikin. Terima kasih. Tadi lag, sekarang dah okey ke belum? Okey, rumah ni yang saya katakan tadi, ada satu penceritaan yang mana ada satu kisah yang diceritakan di sini. Okey, ini adalah kisah benar. Tapi tadi saya cari balik keratan akhbar tu, saya tak jumpa. Tetapi ini adalah kisah benar yang mana rumah ini mayat seorang wanita telah dijumpai dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan sangat mengerikan sebenarnya, di mana mayat wanita itu telah dipotong dan dimasukkan ke dalam kotak televisyen. Okey, ini adalah kejadian benar. Wanita itu telah hilang sebenarnya dalam masa seminggu, dan dijumpai mayatnya telah dibunuh dan diletakkan di dalam kotak televisyen, dan dipercayai telah dibunuh. Sebenarnya bukan dipercayai, tetapi memang sudah sah dia telah dibunuh oleh teman lelakinya. So, kita akan merasakan apakah vibes yang ada di sini, apakah rasanya berada di sini secara seorang diri pada malam hari ini, walaupun malam masih lagi muda ataupun masih belumlah mencecah ke tengah malam, tetapi saya berada di sini secara seorang diri di dalam rumah ini. So, kita nak merasakan sama ada masih ada tak lagi rasa vibe keseraman tu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kisah yang saya ceritakan tadi ataupun yang saya kongsikan tadi, ianya benar-benar berlaku pada 20 tahun lepas, selepas rumah ini memang sudah tersedia kosong semasa itu. Itu adalah bahagian dapur. Depan saya itu adalah di bahagian dapur. Safira, thank you, terima kasih berkongsikan live saya. Anggun, thank you, terima kasih.
Terima kasih yang masih lagi setia berada di sini bersama saya. Kita menyaksikan satu kawasan ataupun satu rumah yang mana rumah ini pernah dijadikan ataupun pernah menjadi satu lokasi di mana mangsa pembunuhan telah diletakkan di sini dan telah dijumpai oleh pihak polis juga. Dan juga si pembunuh itu juga telah ditangkap dan telah menerima hukuman. Okey, ini adalah di bahagian dapur. Bismillah. Tak boleh tolak dah. Lag ke? Ada yang kata lag? Sekarang ni lag ke ataupun okey? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Saya ambil nafas sekejap. Macam lag je. Saya rasa macam sangkut je sekarang ni. Aduh. Okey. Sekejap. Saya ambil nafas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada rasa yang lain sekejap. Saya nak naik ke atas tu. Tunggu sekejap ya. Tunggu sebentar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum.
Oh. Jangan kacau saya. Kejap je. Kejap. Naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada siapa-siapa ke dekat sini, oi? Lag ke sekarang ni? Lag ke? Ada sangkut ke? Oh, tim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ni. Ni. Ni ada tolong kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kat tadi. Aku duduk kat bawah ni ke? Mana aku ni? Lag ke? Oi! Yang kat pokok tadi ke ikut? Boleh duduk dia diam dekat sana tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ui. Kuat kat sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Siapa ni? Gelap tau. Ha? Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Sekejap. Sekejap, tim. Sekejap. Tengah dapat vibes kat sini. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kau bergerak ke mana? Kau bergerak ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah. Bismillah. Allahumma sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Sikit lagi. Bismillah. Oi. Duduk mana? Duduk mana? Nak juga. Tu dekat belakang. Dia punya valve. Dah, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh ikut ke?
Apa dah? Melambai. Oh. Oh. Dah. Tak kacau kau pun. Main pula kamera ni ya. Baik. Oi, mak kau. Hui. Sabar ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oi, marah kau. Cik Hanj, kita pun dah berbunyi menyalak ya. Kenapa tu? Siapa kat sana itu? Siapa dekat belakang tadi tu? Anjing-anjing pun dah mula nampaknya seperti tak tenang. Ni belah belakang. Okay, saya dah keluar dah daripada rumah ni. Saya dah keluar daripada rumah ini. Dia kata, cuba tim saya screenshot sekejap. Kalau ada ternampak lah wanita tersebut tadi. Kita tengok energi dekat sini. Electricity tak ada ya. Electricity tak ada dekat sini. So energi tu ada. Ada juga dekat sini. So ini adalah di bahagian dapur, di bahagian belakang rumah ini. Dekat atas tu boleh tahan. Dekat atas tu boleh tahan. Redup je. Sejuk-sejuk je dalam ni. Tapi ada juga bersulamkan rasa panas. Walaupun dia sejuk, ada rasa panas. Ada sikit nampaknya. Yang saya sedari ada sikit sebenarnya yang agak menegur. Akak Madiha, thank you. Berkongsikan live saya. Kan nampak pula ada orang pula kat sana. Ada orang ke? Ada orang ke tu? Ada orang ke dekat dalam ni? Ada ke? Ada manusia? Wih, toilet. Macam ada sesuatu yang jatuh tapi saya tak nampak.
Saya tak nampak ada apa-apa benda-benda yang bertenggek ke dekat tangga ataupun dekat kabinet tadi dekat atas. Ada seperti sesuatu yang tadinya memang dia agak tak memberi keizinan kepada saya sebenarnya. Kalau kita tengok di bahagian ni memang agak menyeramkan. Suasana di bahagian belakang rumah ni. Okey, dinding-dinding ni telah dipenuhi oleh akar-akar yang memegang ataupun mencengkam bahagian dinding rumah ini. So dekat bahagian belakang tu memang saya tak boleh nak pergi. Sebabnya kalau saya pergi tu saya dah nak muntah. Okey. Dah pukul 12 lebih kan? Dah pukul 12 lebih dah. Okey, masuk balik. Taklah, dah cukuplah untuk hari ni. Sebab hari ni kita nak buat satu sesi untuk warming up. Last week ada juga saya buat sekejap di 11 siang. So ini adalah journey eksplorasi pertama sebelah malam, di waktu malam. So saya taklah akan mengeksplor dengan lebih mendalam sangat, disebabkan oleh faktor-faktor yang perlu difikirkan dan perlu dititik beratkan. Okey, agaknya line dekat sini tak berapa nak okey kot. Line kat sini tak berapa nak okey. So saya pun dah berjanji dengan tim saya akan berada di sini hanya sehingga jam 12 malam. So sekarang ni kita dah melangkau waktu. So kita berjalan keluar. Mari kita beransur pulang. Cukup hari ni. Kan kita santai-santai je, insya-Allah pada next eksplorasi apabila saya dah mula mempertingkatkan lagi apa yang perlu ada dalam diri saya. Hani Aini, thank you so much. Okey, ini adalah view daripada luar untuk yang rumah yang kedua ni. Kejap mak, tercecir dekat belakang. Siapa tu? Sky Hana. Sky Hana tercecir di belakang. Cepat-cepat pakai slipper tu nak. Jangan sampai mak berkenalkan korang dengan Along tu. Ada pula tadi Pak Long kat dalam tu. Saya pun tak tahu siapa Pak Long tu. Tapi yalah, benda-benda sedemikian memang dia akan hadir tanpa diduga sebenarnya. Tanpa diduga ianya akan hadir tanpa saya. Sebenarnya bukannya saya undang, tetapi ianya akan hadir dengan sendirinya. Sebab saya bukanlah pencari entiti yang menyeru. Saya tidak menyeru dan biasanya saya akan menantikan sekiranya ada sebarang entiti, sekiranya wujud apa-apa pun makhluk-makhluk di sepanjang eksplorasi saya ni, saya anggap ia adalah sebagai bonus. Tetapi kalau tak ada tu memang tak ada. So tak ada tu memang tak ada. So kita tak perlu nak mengganggu mereka. So setakat apa yang ada, itu yang kita experience kan, itulah yang kita cari. Tidak lebih daripada apa yang sepatutnya lah. Alhamdulillah dipermudahkan perjalanan. Tadi yalah, sebab pun dah lama pun santai je kan. Okay, saya dah sampai dekat depan ni. Saya dah bersama dengan tim saya. Sekejap. Haus juga nampaknya hari ni. Okay. Mana ni? Saya nak baca komen sekejap. Kita minum dulu sekejap. Dah tak jumpa button ni.
Dah jumpa dah button. Okey. Sekejap, kita baca komen dulu. Ui, berapa? Okey, alhamdulillah kita dah sampai, selamat sampai ke depan. Kenapa hari ni dia macam ni sangat? Kenapa banyak sangat lag dekat quarters tadi, Mak? Thank you. Apa tu, Pak I? Kipas ajaib. Kipas ajaib. Sekejap. Macam aku kat depan ni. Hijau kicap malam ini. Akak Madiha, thank you so much. Terima kasih berkongsikan rezeki. Terima kasih juga kepada anda-anda semua yang setia bersama dengan saya sepanjang journey saya yang agak simple sebenarnya pada malam ni, sebab kita baru je nak refresh balik. So kita baru saja nak baru saja nak berkenalan setelah sekian lama. So anggaplah macam ini adalah first time saya mengeksplore setelah sekian lama ni dah tak mengeksplore. So agak lama sebenarnya. Terima kasih Mak untuk come back hari ini. We are really miss you. Sebenarnya saya pun merindui anda juga. Saya sangat merindukan semua. Saya sebenarnya rindu dengan suasana-suasana, dengan vibes yang seram-seram ni. Tapi apakan daya, tak diizinkan Allah. Setelah pelbagai dugaan yang saya hadapi, saya jalani, tetapi finally saya berada di sini. Apa tu, thank you Pak I. Terima kasih. Sungguh keras sebenarnya perjalanan hidup ini, tapi walau Syarifah, terima kasih. Thank you berkongsikan rezeki. Sangat keras sebenarnya perjalanan hidup ni, tetapi sekeras mana pun tetap saya kena lalui juga, saya kena harungi juga. Walaupun pahit, walaupun manis, walaupun walaupun apa sajalah, tetap saya gagahi. Dan sehinggalah ke hari ini, alhamdulillah saya masih berdiri di sini untuk anda-anda semua juga. Terima kasih yang juga berkongsikan rezeki pada malam hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan bersua kembali. Cumanya saya nak buat satu announcement. So selepas ini saya mungkin akan buat satu konten yang lain. Saya still lagi mengeksplore, tetapi mungkin diselang-selikan dengan satu planning yang lain sebenarnya, yang agak menarik juga untuk kita semua sama-sama. So saya harap anda akan setia bersama dengan saya, walau apa pun saya kembali dengan apa cara sekalipun, dengan apa hiburan sekalipun. Saya harap anda akan tetap bersama-sama dengan saya. Ernie, thank you. Ernie ke mana tadi? Baru join balik ni. Tadi pergi mana? Pergi toilet. Okey, setahun lebih juga Mak. Betul. Sama dengan umur anak dah setahun. Begitu. Dah setahun lebih dah. Yelah, hari tu Mimi dia dalam pantang kan, bersalin. Lepas tu sekarang ni dah Mak pun sama hilang. Macam Mak pula yang berpantang bersalin kan. Okey. So insyaAllah cuma saya nak war-warkan dekat sini, pada bulan 6 nanti, saya akan membuat satu launch new program bersama dengan rakan baik saya yang turut berada di TT, iaitu team moderator saya. Pak I, thank you. Apa tu? Crown. Terima kasih. Terima kasih. So saya nak jemput semua sekali you all yang setia bersama dengan saya untuk join bersama untuk next program kita tu. Program yang lebih kepada program yang lebih santai, bicara begitu. Saya juga nak pergi ke Johor sebenarnya pada 23 hari bulan. 23 hari bulan saya akan ke Johor. Along ada kat sini tak? Macam tadi tak nampak. Yana, thank you. Terima kasih. Masih lagi ada nak tap love tu. Thank you so much. Okay, saya akan ke Johor, dan pada 23 hari bulan tu, kalau ada sesiapa yang ada kelapangan di Johor Bahru, saya sebenarnya nak juga berjumpa dengan rakan-rakan yang berada di Johor. Rakan-rakan yang berada di Johor, saya nak menjemput. Kita boleh santai-santai jumpa bersama. Kalau you all nak join tengok eksplorasi saya daripada luar pun, you all nak tengok dengan mata kepala sendiri, saya masuk ke dalam tempat explore tu secara solo, boleh dijemput bersama-sama dengan saya. Johor dekat mana? So nanti tunggu.
Tunggu, saya akan Roger, saya akan upkan nanti dekat VTT, dekat mana kita akan berjumpa pada 23 tu hari apa ya? Hari Sabtu kan? 23 hari bulan tu hari Sabtu. So saya akan ke Johor. So kita nak berjumpa, saya dan tim saya nak berjumpa secara lebih dekat lagi kepada rakan-rakan yang berada di Johor Bahru. Sila-silakanlah nanti. Nanti you all boleh ni lah. Nak ikut, siapa tu yang nak ikut pergi explore. Nak ikut pergi explore, duduk belakang dan diam. Okay, so nanti kita akan update balik. Saya akan update, tim saya akan update dekat mana, dekat Johor tu, confirm ke tak confirm 23 hari bulan. Okay, so nanti you all boleh plan-plan lah yang mana berada di Johor tu, boleh start plan macam mana kita boleh berjumpa nanti. Macam nampak periuk kertas tu baru masuk tu. Okay, saya nak mengundurkan diri dahulu. Waalaikumsalam Izam Aslumo. Okay, saya nak mengundurkan diri dulu. Tim saya pun kesian dah penat dekat sini mencanguk diorang kat depan ni. Okay, user tu sebenarnya siapa nama tu? Kenapa user tu? User tu kena bagi nama lah. Kenapa pakai user kan? Bila nak buat paranormal dekat Melaka? Ada location tak? Last week saya ada pergi Melaka. Okay, last week saya ada pergi Melaka. Saya buat tinjauan siang hari dekat Melaka, dekat satu kedai makan. Kedai makan dekat Melaka tu boleh tahan juga dia punya vibe, tapi sebab dia punya structure building tu sebenarnya dah hampir pupus lah. Dia cuma ada bahagian lantai dan sikit-sikit je. So ada lagi, kalau ada sesiapa yang ada tempat dekat Melaka tu, boleh je PM saya. So bagi lokasi, bagi tempat, insyaAllah kita akan pergi ke sana. Boleh saja, boleh. Cuma anda cuba kongsikan dengan saya dekat mana, Melaka tu di mana. Sebab Melaka tu besar juga tu. Besar juga. Lama dah masuk. Oh la sorry lah, periuk ketah. Minta maaf sebab saya tak perasan kot tadi. Sebenarnya ada satu rasa sebenarnya dekat belakang tadi. Sekejap saya sambung lagi. Tadi saya suruh you all ingatkan saya, masa dekat belakang tadi sebenarnya apa yang berlaku. Okey, dekat belakang, bahagian belakang rumah yang pernah ada kes. Dia bukan bunuh dekat situ, tapi dia diletakkan mayat di rumah tu. Sebenarnya dekat belakang tadi memang bau bangkai sebenarnya yang terlalu kuat sebenarnya. Bau bangkai yang terlalu kuat. Saya kalau ikutkan saya stay lama kat situ, saya boleh muntah. Memang ada bau bangkai yang agak kuat tadi dekat belakang tu. Dekat sebelah pohon ara tu, yang di sebelah belakang lot rumah tu. Dekat dengan pohon ara tu, yang banyak juraian dan juntayan kasih tu. Siapa tu? Siapa tu? Tak nampak sangat nak membaca ni kan. Hello Bonda Fabian, terima kasih yang berkongsikan rezeki. Ya, betul. Betul Dalin. Okey, terima kasih yang berkongsikan rezeki, yang berkongsikan masa anda, dan juga yang tidak henti-henti berterbangan dengan love, dan juga berkongsikan rezeki, yang pelbagai rezeki tu. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya doakan anda, semoga anda didatangkan rezeki dengan lebih banyak lagi, berlipat kali ganda yang tiada henti, dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. So dengan ini saya minta diri untuk mengundurkan diri dahulu. So insyaAllah ada rezeki kita akan kembali bersua. Saya akan update bila saya akan live untuk saya buat eksplorasi, dan saya akan sentiasalah insyaAllah saya akan mengupdate anda. Terima kasih juga di atas doa-doa anda semua yang masih ada lagi untuk saya di sini. Alhamdulillah. Saya ada Periuk Kertas, saya ada Ernie, saya ada Darlene, saya ada Hani Aini, Nur Azidah, Pai Yvonne. Thank you so much Halidah Sabri. Terima kasih. Bye-bye mak. Jumpa lagi. InsyaAllah. Fiza. Bye Fiza. Thank you so much. Jumpa lagi mak. Ya Allah. Ara. Thank you Ara. Terima kasih. Mrs. Nur. Amin. Thank you. Terima kasih. So saya Syarifah. Begitu juga Fiza. Thank you so much. Okay, saya mohon undur diri. InsyaAllah ada rezeki kita akan bersua kembali. Liana. Bye bye. Nur Zaini. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Bye Ernie.
sayang semua. Maklum Lolita, bye-bye. Nanti risau saya tak tersebut nama anda ni. Nama anak-anak cheers kesayangan. Okay. So kita berjumpa lagi di lain masa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Kenapa dia tak boleh end lagi ni?